Hari ni, jom kita masak ayam sambal serai. Bau harum serai dengan pedas cili memang padu makan dengan nasi panas. Mula-mula, kita kisar bawang besar, bawang merah, bawang putih dan halia. Kita kisar awal sikit sebab senang bila nak guna terus masuk dalam kuali. Ok, next, kita gaulkan ayam dengan serbuk kunyit dan garam. Gaul-gaul rata, kemudian boleh goreng ayam hingga masak garing keemasan. Jangan lupa terbalikkan ayam biar masak sekata. Kalau nak goreng ayam separuh masak pun boleh sebab nanti kan kita nak masak dengan sambal. Bila dah masak, boleh angkat dan toskan. Dengan menggunakan minyak lebihan goreng ayam tadi, kita tumis serai yang telah diketuk, kemudian masukkan bahan kisar dan gaul sebati. Seterusnya, masukkan pula cili kisar dan tumis hingga betul-betul masak. Kalau minyak dah naik ke atas, maksudnya cili dah cukup masak, sambal takkan rasa mentah. Kemudian, tambahkan air sedikit dan kacau rata. Masukkan garam dan serbuk perasa. Kacau-kacau-kacau, kemudian boleh masukkan gula dan air asam jawa, gaul sebati. Masukkan daun limau purut untuk naikkan aroma segar dalam masakan. Akhir sekali, masukkan ayam goreng tadi dan gaul hingga sebati dengan sambal. Okey, dah siap ayam sambal serai kita. Ayam sambal serai yang pedas, masam, manis, beraroma, lengkap semua rasa. Selamat mencuba. Ingat makan, ingat rasa.